So sekarang ni dia nak lagakan kita ni supaya kita dia bergaduh. Korang boleh tengok lah, korang ada 100 lebih ni lah. Bila timbul isu sumut ni, and then dia mainkan naratif Brigade 8200, tenggelam tak isu minyak? Isu minyak yang korang kena tipu ni, korang kena tipu, jangan kata tak kena tipu. Tenggelam tak isu minyak ni? Saya tanya dengan korang ni. Isu minyak yang naik ni RM2.60, yang RM1.99 ni, yang isi tak penuh, tak macam biasa, tenggelam tak? Saya tanya dengan korang. Itu sebab kenapa dia umum 30 hari bulan. Dia buat kenapa 30 hari bulan? Bila kita tanya kan, awal-awal tanya, dia kata tunggulah. Tunggu 30 hari bulan September. Sebab apa? Sebab sumut lah. Nampak tak? Ini plan dia. Jangan percaya secakap PK. Ni, mereka semua dah dibebaskan dah. Dibebaskan, dah ada dekat Turki dah. Bila sampai Malaysia? Hari Isnin. Hari Isnin, Parlimen bersidang. Ada lagi tu benda nak main tu. Ada lagi yang bapuk tua ni akan buat game, tunjukkan sesuatu kepada kita. Jangan percaya, fikir. Ni dah balik dah, ada kat Turki. Tapi hari Isnin baru sampai Malaysia. Hari Isnin Parlimen bersidang. Kau rasa? This is Anwar Ibrahim. This is Anwar Ibrahim. Jangan percaya secakap, fikir sendiri.